Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah, sebelum tu saya nak tanya, jelas ke suara? Kalau jelas boleh komen di ruangan chat. Alhamdulillah jelas ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita hidup, meneruskan kehidupan kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah memberi kita ruang dan peluang untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis inspirasi duha bertajuk kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis ilmu ni adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang mana dihadiri juga oleh para malaikat. Majlis yang disebut dalam hadis sebagai taman-taman syurga. Majlis yang mana didoakan oleh para malaikat keampunan dan ketenangan kepada mereka yang menghadiri majlis tersebut. Untuk itu kita berdoa moga-moga kita juga digolongkan dalam kalangan mereka yang didoakan oleh malaikat sakinah, ketenangan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebelum tu, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk, untuk join majlis kita pada pagi ini, suka untuk saya kongsikan satu kisah, satu cerita tentang seorang raja, seorang penasihat dan seorang pengembala kambing. Jadi, ada seorang raja, dia ingin menguji penasihat dia. Dia panggil penasihat dia menghadap. Lalu si raja bertanya kepada si penasihat tu. Dia bagi tahu, wahai penasihatku, kalau aku ingin bertanya satu soalan, 3 soalan kepada kamu. Jikalau kamu dapat menjawab ke semua soalan, maka kamu akan diberikan kenaikan gaji. Kamu akan dapat hadiah yang lumayan lagi. Dan jikalau kamu tak dapat untuk jawab soalan tu, maka kamu akan dilucutkan jawatan sebagai penasihat. Lalu penasihat ni nampak peluang untuk dia jawab tu. Dia sahut cabaran si raja dan dia bertanya, apakah soalan tersebut? Lalu si raja pun berkata, soalan pertama, si raja pun mengajukan soalan. Soalan pertama, si raja buat macam ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini soalan pertama raja. Macam ni. Okey, ni ingat, ini soalan pertama. Gitu je, raja bertanya. Lalu, soalan kedua pula. Soalan kedua macam ni. Ni soalan kedua. Raja bertanya kepada penasihat. Dan soalan ketiga, raja buat macam ni. Lalu si penasihat tu terpinga-pinga. Macam pelik lah. Soalan tak berbunyi tapi dengan isyarat je. Lalu si raja berkata, better bagi 1 hari.
Satu hari untuk kamu fikir jawapan tu. Lalu pergilah si penasihat keluar daripada istana, pergi ke gunung, pergi ke hutan, mencari ilham, mencari idea, pergi ke sungai. Sampailah sehingga petang dia singgah di satu ladang kambing. Dia berhenti ke situ, berehat. Tiba-tiba seorang pengembala kambing tu datang untuk menyapa dia. Dia kata, wahai pemuda, apa yang membuatkan kamu ni kelihatan suram, kelihatan uh, sedih macam tu. Jadi si pemuda tu bagi tahulah apa keadaan dia ketika itu. Si pemuda cakap, aku ni penasihat raja. Raja bertanya soalan kepada aku, tapi aku masih tak menemukan jawapan. Lepas tu pengembala kambing tu tanya, apa soalan dia? Jadi soalan yang pertama dia beritahu macam ni. Ni soalan pertama. Lepas tu dia cakap kat pengembala kambing lagi, ni soalan kedua. Dan soalan ketiga macam ni. Jadi si pengembala kambing pun bila tengok pada soalan yang diajukan oleh penasihat tu, pengembala kambing tu cakap, oh soalan tu senang je, aku boleh jawab. Jadi si penasihat pun hairan, oh boleh jawab, aku boleh wakilkan untuk kamu untuk jawab pada soalan tu. Lalu si penasihat bersetuju. Keesokan harinya dia pergi menghadap raja bersama penasihat. Lalu si pengembala kambing tu menghadap raja, bagi tahu kat raja, wahai raja, aku sebagai wakil, hamba sebagai wakil kepada si penasihat untuk menjawab soalan raja tersebut. Lalu silakan raja cakap. Lepas tu si pengembala kambing tu cakap, soalan pertama macam ni. Jadi jawapan dia macam ni. Bila pengembala kambing buat isyarat macam ni, jawapan kepada nombor satu, betul. Raja cakap betul. Lepas tu soalan kedua macam ni kan. Lepas tu pengembala kambing buat macam ni. 3. Lepas tu raja pun cakap betul juga. Lepas tu last dia buat macam ni. Soalan macam ni. Lepas tu si pengembala kambing jawab macam ni. Dia jawab macam ni. Penasihat tu kejut. Kenapa angkat penumbuk kat raja? Tapi raja pun cakap betul. Jadi nak jadikan cerita, penasihat pun terselamat. Dia dapat ganjaran, dapat hadiah. Lalu si penasihat tu masih hairan, masih tertanya-tanya apa sebenarnya. Apa sebenarnya di sebalik soalan tu. Lalu dia pergilah dekat pengembala kambing tu, dia tanya, wahai pengembala kambing, apa jawapan yang sebenarnya? Lepas tu pengembala kambing cerita. Soalan pertama macam ni. Macam ni dia maksud dia, raja tu minta seekor kambing daripada aku. Lalu aku fikir dia ni raja, dia pangkat tinggi, aku nak muliakan dia, aku bagi dia 2 ekor. Lepas tu raja pun jawab betul. Lepas tu soalan kedua macam ni. Lepas tu aku buat macam ni. Raja minta 2 ekor. Tapi aku fikir dia raja, dia pangkat tinggi, aku bagi dia 3 ekor. Last sekali, raja buat macam ni. Dia nak semua kambing aku. Aku marah, jadi aku angkat penumbuk. Raja pun cakap betul. Lepas tu, si penasihat ni masih tak faham. Masih macam keliru lah. Tak puas hati lagi. Lepas tu dia pergi tanya raja juga. Wahai raja, apa sebenarnya maksud daripada soalan tersebut? Lalu, raja bagi tahu. Soalan pertama macam ni, iaitu apa satu syarat untuk kita masuk ke dalam syurga? Jawapan dia lah ada 2. 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jawapan yang sebenar. Dan soalan yang kedua adalah apa yang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan berdua-duaan, maka jawapan dia akan ada orang yang ketiga, iaitu syaitan. Dalam hadis tersebut, wasyaitanu thalithuhuma. Syaitan akan datang kepada 2 orang lelaki
seorang lelaki dan perempuan yang berdua-duaan, syaitan akan datang. Dia akan hasut untuk buat zina dan sebagainya. Tu jawapan dia. Dan last kali, macam ni. Apa seluruh langit dan bumi dan seisinya, semua ni dalam genggaman dan kekuasaan Allah SWT. Itulah jawapan yang sebenar-benarnya. Jadi, penasihat pun dapatlah satu hikmah, dapat satu pengajaran. Pengajaran daripada kisah ni, kita boleh ambil adalah boleh jadi apa yang kita fikir tu betul. Dan perkara yang kita fikir tu tak semestinya orang lain fikir tu salah. Maksudnya, kita boleh untuk berbeza pendapat, untuk berbeza cara, tapi kita harus menghormati orang lain juga. Itulah sedikit sebanyak kisah. Jadi Alhamdulillah kita nampak pertambahan audiens. Jadi kita boleh, tu sekadar selingan lah kisah tu. Kita boleh teruskan kepada topik sebenar kita, iaitu topik berkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW. Kita fokus kepada 4 sifat wajib bagi Rasul. Apa sih 4 sifat itu? 4 sifat itu adalah yang pertama, Siddiq. Siddiq ni bahasa Arab, kalau bahasa Melayu bermaksud jujur. Jujur, bercakap benar. Dan yang kedua adalah amanah. Amanah ni adalah bertanggungjawab dengan apa yang diamanahkan. Maksudnya dia dipercayai. Orang percaya kepada dia. Dan yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ni bahasa Arab maksud dia menyampaikan. Menyampaikan wahyu, kebenaran dan risalah daripada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana. Bijaksana bermaksud bijak, hikmah dalam membuat keputusan dan membimbing umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Sebelum itu, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau kita ingin mencari seorang rakan atau teman untuk kita berniaga, untuk kita buat bisnes bersama, apakah ciri-ciri yang terbaik untuk kita pilih sebagai teman bisnes? Adakah kita akan cari seseorang yang kaya dan jelita, ataupun seorang yang cantik rupawan? Tak semestinya. Faktor yang paling penting untuk kita cari teman, untuk kita buat bisnes, untuk kita buat perniagaan bersama adalah seseorang yang jujur dalam bicara, seseorang yang amanah dalam tindakan, seseorang yang berani menyampaikan kebenaran, dan seseorang yang hikmah, bijak dalam membuat keputusan. Itulah 4 ciri-ciri yang kalau kita nak cari seseorang untuk buat bisnes bersama pun, kita cari ciri-ciri itu, apatah lagi seseorang yang kita harus jadikan panduan dalam urusan agama, dalam urusan akidah, kepercayaan kita. Lebih-lebih lagi kita perlukan sifat seperti itu. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sirah, dalam kehidupan baginda. Dan Allah SWT telah merakamkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, contoh yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah SWT dan mereka juga mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya. Untuk itu Allah SWT sendiri yang merakamkan bahawa Rasulullah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita boleh ambil apa yang Rasulullah ajar. Kita ambil 4 sifat ini dulu. Kita belajar dulu apa 4 sifat yang kita akan telusuri sirah Rasulullah, dan kita akan hayati dan kita boleh aplikasikan dalam hidup kita insya-Allah. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Qalam. Allah SWT
berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak pada tahap yang paling tinggi. Maksud dia tahap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi, paling agung. Pernah ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Maksudnya segala apa nilai-nilai murni yang termaktub, yang tertulis dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi untuk itu kita akan pergi satu persatu. Sebelum tu saya nak tanya lagi, kenapa pentingnya kita ini percaya bahawa empat sifat ini wajib ada pada Rasul? Jawapannya adalah kerana kalaulah kita ini tak percaya, kalaulah kita tak percaya yang Rasulullah ini jujur dalam bicaranya, amanah dalam tindakannya, maka dalam urusan agama kita akan jadi was-was, kita akan ragu-ragu. Betul ke solat ni yang Allah SWT bagi tahu kat Nabi? Kita akan dalam urusan agama kita akan rasa ragu-ragu. Maka sebab itulah pentingnya kita percaya. Akidah kita, keimanan kita percaya bahawa semua Rasul, bukan Rasulullah sahaja, semua Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah mempunyai empat sifat ini yang wajib bagi mereka. Dan empat sifat ini bukan sifat yang biasa-biasa yang ada pada manusia, tapi sifat yang sangat tinggi nilainya. Maksud dia, kalaulah seorang biasa, dia jujur. Tapi dia jujur dia tahap biasa. Jujur Rasul ni, dia lagi tinggi daripada itu. Untuk itu mari kita hayati. Yang pertama adalah jujur. Siddiq. Siddiq ni bermaksud benar. Dan lawan kepada siddiq benar ni adalah kadhib, iaitu berdusta. Mustahil bagi Rasulullah untuk berdusta dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman lagi dalam surah An-Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang bermaksud, dan tidaklah baginda itu berkata-kata, menyampaikan wahyu berdasarkan hawa nafsu. Bahkan ia adalah daripada wahyu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita telusuri sirah baginda. Jadi ada satu peristiwa yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki Bukit Safa. Beliau mendaki Bukit Safa dan beliau mengumpulkan semua penduduk Mekah ketika itu. Baginda bertanya kepada penduduk Mekah. Ketika itu ramai, semua penduduk Mekah datang. Untuk masa itu Nabi berada di atas Bukit Safa dan semua berkumpul bersama Nabi. Dan Nabi SAW bertanya, wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Quraisy, percayakah kamu kalau aku bagi tahu yang di belakang bukit ni ada tentera, segerombolan tentera yang lengkap bersenjata datang untuk menyerang Mekah? Lalu apa jawapan penduduk Mekah ketika itu? Mereka berkata, kami percaya sebab kamu tak pernah berdusta. Masya Allah. Bayangkan, itu jawapan tersebut keluar daripada penduduk Mekah yang belum lagi beriman pada Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita lihat bagaimana sifat Nabi yang Nabi cakap je terus percaya. Kita fikir juga bagaimana diri kita ini, adakah kita dipercayai juga oleh orang lain. Jadi itu peristiwa pertama. Dan peristiwa kedua adalah satu lagi contoh, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW bersafar, berjalan malam daripada Makkah ke Baitul Maqdis di Palestin dan naik ke langit
bertemu Allah SWT untuk menerima wahyu solat 5 waktu. Dan kisah solat tu dia bukan asalnya 50 waktu kita perlu buat, kita perlu lakukan, dirikan 50 waktu sehari semalam. Tapi dengan usaha Nabi dan ada kisah dia, Nabi Musa AS minta kurangkan untuk sebagai rahmat kepada umat kita. Sebab tahu kita tak mampu, dapatlah kurangkan 5. Kalau contoh kita pergi kedai, harga asal baju RM50, kita minta kurang jadi RM5. Logik ke tak logik? Kita nak saya bagi tahu yang rahmat Allah SWT kepada kita ni sangat-sangat luas, Masya Allah. Jadi itu bukan, tapi itu bukan uh, yang ingin saya fokuskan. Yang ingin saya fokuskan adalah ketika Nabi SAW pulang daripada Isra' Mi'raj dalam satu malam. Kalau kita fikir logik, kita pergi ke, contohnya kita pergi jauh lah, jauh yang mengambil masa, kalau kebiasaannya berjalan kaki. Kalau kita berjalan kaki ke KL, mengambil masa dalam lama lah, nak cakap lah. Tapi kalau ikut logiknya, memang logik manusia memang tak boleh terima benda tu. Tapi apa yang membuatkan ada seorang sahabat di saat semuanya tak percaya, bahkan ada yang murtad ketika itu, ketika Nabi SAW khabarkan yang beliau pergi daripada Makkah ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Ada yang tak percaya, ada yang murtad, bahkan ada yang cakap benda tu tak logik. Tapi ada seorang sahabat yang percaya kepada Nabi SAW kerana dia tahu Nabi ini bercakap jujur dan dia tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu semata-mata, tapi kerana wahyu dan daripada Allah SWT. Beliau adalah As-Siddiq, peristiwa As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq yang mengiyakan, membenarkan Nabi SAW. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah nak beritahu hebatnya kebenaran Nabi SAW, Siddiq. Dan untuk itu kita refleksikan, kita hayati dan kita lihat pada diri kita ini. Adakah kita seperti mana sifatnya Nabi SAW? Kita taklah seperti baginda, tapi adakah kita cuba untuk mencontohi baginda SAW? Adakah ketika kita berbicara, orang-orang, rakan-rakan kita mula berbisik-bisik, cakap tak boleh percaya orang ni? Adakah bagaimana cara kita untuk baiki perkara itu, untuk kita sentiasa bercakap jujur? Kalaulah contohnya ibu bapa, kalau dari rumah tangga, kalau ibu bapa, kalau kita berjanji kepada anak-anak kita untuk kita beli makanan ataupun barang-barang, adakah kita sekadar kata untuk memujuk ataupun kita benar-benar jujur dengan apa yang kita beritahukan? Kita fikirkan macam mana diri kita ini untuk bercakap benar supaya orang lebih tenang bersama kita. Itulah sifat yang pertama. Jadi insya-Allah kita teruskan pada sifat yang kedua, iaitu amanah. Amanah bermaksud baginda SAW dipercayai oleh masyarakat Arab ketika itu. Dan baginda juga digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin bermaksud orang yang dipercayai. Baginda SAW ni selalu dipercayai untuk memegang harta benda yang berharga daripada penduduk Quraisy supaya selamat. Nabi ni dipercayai untuk menyimpan benda-benda berharga tu dan selamat dipulangkan. Bagi dia seorang yang amanah. Jadi saya nak kongsikan lagi satu peristiwa yang menunjukkan Nabi ni seorang amanah, seorang yang bertanggungjawab dan dipercayai. Ada satu kisah mana ketika itu Mekah dilanda banjir dan malangnya Kaabah yang padanya ada seketul batu Hajarul Aswad jatuh, dan bila selepas itu Kaabah dibaiki semula dan orang-orang mula pertikaikan, mula berbalah, bertelingkah. Siapakah yang layak untuk meletakkan batu suci ini
Hajarul Aswad di dinding Kaabah, di bucu Kaabah. Mereka bertelagah sehingga kan muncullah, sehingga kan nak sampai kepada pertumpahan darah, nak berperang. Tapi Alhamdulillah tidak berjadi sebegitu kerana saranan dan cadangan seorang tua Quraisy. Dia beritahu bahawa kita lihat besok siapa yang paling awal masuk ke dalam Kaabah ini, ke dalam kawasan ni, maka beliaulah yang akan meletakkan batu itu. Maka nak jadikan cerita lagi, Allah SWT jaga Nabi SAW. Ada empat kaum yang bertelagah. Semuanya datang lewat sebab tertidur ada, sebab letih ada. Jadi Allah SWT takdirkan Nabi berjaya untuk masuk yang pertama dalam kawasan Kaabah. Maka semua orang tidak pertikaikan kerana semua orang percaya bahawa Nabi seorang yang amanah, seorang yang bertanggungjawab dalam meletakkan Hajarul Aswad ke bucu Kaabah. Itu peristiwa yang pertama. Dan peristiwa yang kedua adalah ketika ni selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, dan ketika itu masyarakat Quraisy sangat bencikan Nabi dan beliau tahu Nabi seorang yang amanah, yang jujur, tapi beliau tidak dapat menerima ajaran tu kerana nafsu mereka sendiri. Jadi mereka pun bercadang, berbincang untuk membunuh Rasulullah. Pada ketika itu, malam itu, Rasulullah SAW juga ditugaskan untuk memegang amanah barang-barang berharga. Jadi bila Rasulullah ada barang berharga bersama dia, tapi dalam masa yang sama, orang yang beri amanah tu juga nak bunuh baginda, maka apa yang baginda buat? Baginda serahkan barang amanah itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu baginda. Baginda minta Sayyidina Ali untuk datang ke rumah baginda dan pegang barang amanah tu untuk berlakon jadi Nabi, dan Nabi pergi meninggalkan Makkah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada malam tu, walaupun di saat genting, di saat Nabi SAW dimusuhi untuk dibunuh, tapi Nabi masih Nabi memberi barang amanah tu, pulangkan kepada haknya, pulangkan kepada yang berhak. Masya Allah. Kita renungkan bagaimana diri kita ini ketika mana orang yang beri barang untuk amanah tu, kita pegang, adakah kalau kita tahu dia nak bunuh kita, adakah kita akan still kita masih pulangkan barang dia, ataupun kita lari bersama dengan harta yang dia amanahkan? Kita fikir, kita renungkan pada diri kita. Dan amanah ni juga bukan sekadar barang, bukan sekadar benda. Amanah ni semua perkara. Diri kita juga adalah amanah. Masa kita adalah amanah. Allah SWT telah amanahkan diri kita ini untuk beribadat kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku, yakni Allah SWT, menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadat kepada Allah. Dan amanah ni dia banyak. Amanah badan ni, kita ada masa kita perlu rehat, ada masa kita perlu ibadat, dan semua tu ada masa-masa dia. Dan kita juga harus amalkan perkara itu untuk refleksikan diri kita ini amanah. Kalau kita tak ada harta, kita amanah dengan dalam diri kita, kita amanah dengan masa kita, masa bekerja kita dan sebagainya. Jadi seterusnya adalah tabligh. Tabligh ni sifat yang ketiga, iaitu menyampaikan. Bermaksud Nabi SAW menyampaikan wahyu dan syariat daripada Allah SWT dengan benar, dengan tiada tokok tambah. Seperti mana saya bacakan tadi dari surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi tidak bercakap kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah, tidak menurut hawa nafsu baginda sahaja. Dan ada satu kisah
Satu kisah yang mana yang saya ceritakan di awal tadi, cuma saya nak ceritakan lebih lengkap, lebih panjang. Cerita asalnya adalah ketika itu Nabi SAW diperintahkan untuk memberi uh, wahyu, menyampaikan wahyu, berdakwah kepada penduduk Makkah dalam keadaan jahar. Jahar ni maksud terang-terangan. Nabi SAW pada 3 tahun pertama, Nabi SAW berdakwah secara rahsia-rahsia. Nabi jumpa hamba, jumpa yang terdekat-dekat. Tapi selepas tu, Nabi SAW memberikan dakwah secara terang-terangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan oleh Allah SWT daripada risalah-risalah. Dan jikalau kamu tidak menyampaikannya, maka kamu fungsi sebagai Rasul itu tidak berjalan. Maksudnya kamu bukanlah Rasul yang sebenar. Jadi Nabi SAW ni kita wajib percaya yang beliau menyampaikan wahyu itu semuanya daripada Allah dan dengan benar dan dengan tepat daripada Allah. Jadi bila sampainya wahyu itu, Nabi pun naik ke Bukit Safa, panggil semua penduduk Makkah seperti saya ceritakan tadi. Lalu Nabi tanya, kalaulah ada sekumpulan musuh datang untuk menyerang Makkah, adakah kamu percaya? Lalu penduduk Makkah cakap, ya kami percaya sebab kamu tak pernah berdusta. Selepas Nabi dapat kepercayaan tu, Nabi bagi tahu pula, aku ingin beritakan kepada semua penduduk Makkah bahawa aku adalah utusan Allah SWT. Maka berimanlah kepada aku. Maka selepas itu, semua penduduk Makkah, kebanyakannya tak daripada mereka menolak ajaran Nabi SAW. Jadi, daripada itu, kita dapat tahu yang mereka bukanlah tak percaya sebulat-bulatnya, tapi mereka ikutkan keinginan dan hawa nafsu mereka untuk kepentingan dunia dan sebagainya. Selepas tu, Abu Lahab, bapa saudara baginda, datang kepada Nabi, celakalah wahai kaum Muhammad. Maka bila Abu Lahab berkata begitu, bayangkan perasaan Nabi ketika itu. Bapa saudara, seorang yang rapat dengan Nabi, boleh berkata sebegitu. Dan Allah SWT dengan murkanya menurunkan surah Al-Masad yang kita selalu baca, surah lazim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tidak berguna segala harta yang dia kumpulkan. Maksudnya sini, Allah SWT telah backup Nabi. Allah SWT murka dengan Nabi dan Allah SWT turunkan satu surah yang dedikasikan untuk melaknat dan mengazab Abu Lahab. Bahkan ketika beliau hidup pun, ketika Abu Lahab hidup pun, Allah sudah melaknatnya. Itulah nak bagi tahu mukjizat Al-Quran, yang mana jika Al-Quran itu bagi tahu seseorang tu confirm masuk neraka, bertaubat, insya-Allah. Hebatnya wahyu daripada Allah SWT ini. Jadi nak bagi kita bahkan bapak tentangan pun baginda sallallahu alaihi wasallam masih bersabar dan teguh dengan pendirian baginda. Dan peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah besar Quraisy, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan pengaruh dan pembesar-pembesar Quraisy itu. Nabi berdakwah kepada masa yang sama. Ketika majlis tersebut, datanglah seorang buta.
tidak melayan Allah Ibn Umi Maktum. Sehingga ayat daripada surah firman, A'udzu billahi minasyaitonir putus. Oh, ajak. Ya, masih lag ke? Test. Terputus. Tes. Kalau jelas boleh komen. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, maafkan saya. Mungkin internet kurang stabil. Jadi kita sambung peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey. Jadi peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pembesar Quraisy, iaitu kepala-kepala Quraisy, orang-orang yang berpengaruh. Nabi mengharapkan keislaman mereka. Kan? Dengan harapan bila pembesar ni beriman, masuk Islam, maka ramailah orang lain, pengikut-pengikut pun akan ikut. Tapi pada peristiwa majlis itu tersebut, datang juga seorang buta, Abdullah Umi Maktum ni datang minta nasihat daripada Nabi. Wahai Rasulullah, nasihatlah aku, bagi nasihat kepada aku. Tapi dalam masa yang sama, Nabi tengah sibuk ni, tengah berdakwah kepada pembesar Quraisy ni. Lalu Nabi SAW memalingkan, tidak melayan Abdullah bin Maktum. Nabi masih memberi dakwah kepada pembesar Quraisy. Jadi Allah SWT dedikasikan satu surah menegur Nabi SAW. Allah SWT berfirman dalam surah Abasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah SWT berfirman, maksudnya, dan Nabi bermasam muka dan berpaling muka ketika datangnya seorang buta, iaitu Abdullah Umi Maktum. Nabi SAW diwahyukan, menerima wahyu berkenaan Allah menegur baginda. Masih baginda menyampaikan kisah itu kepada umatnya. Nak bagi tahu betapa tabligh menyampaikannya Nabi dengan benar. Nabi tidak pernah tokok tambah, tidak pernah menukar cerita daripada Allah SWT. Nak bagi tahu baginda ini benarlah bercakap melalui wahyu daripada Tuhan. Kalau kita bayangkan, contoh kalau ikut seharian kita, kalau kita fikir seorang pembawa surat lah. Dia bawa surat, dia nak pergi hantar surat tu. Salah satu daripada surat tu berisi aduan tentang kelemahan pembawa surat tu. Tentang dia adalah aduan tentang kesalahan-kesalahan pembawa surat tu. Kalau ikutkan logik, si pembawa surat tu dia akan sampaikan tak? Dia akan sampaikan tak surat tu kepada tu dia, kepada bos dia. Ataupun dia sorokkan, ataupun dia ubah surat tu, isi surat tu. Kan? Nak bagi tahu, kalau kita manusia biasa, kita boleh terfikir untuk buat macam-macam, untuk tukar ke apa ke. Tapi Nabi SAW, dia menyampaikan dengan tepat yang benar. Masya Allah kan. Itulah yang menakjubkan, yang hebatnya sifat Rasulullah SAW yang kita wajib yakini dan percaya. Dengan kepercayaan kita ini, kita dapat yakin dengan ibadat dan amalan kita setiap hari. Jadi, seterusnya, kita beralih kepada sifat yang terakhir, iaitu sifat fatanah, bijaksana. Bijak dalam melakukan keputusan. Jadi, fatanah ini, lawan kepada dia adalah baladah. Baladah ni dalam bahasa Arab bermaksud bodoh. Bodoh, kurang akal. Jadi Nabi ni bukan seorang yang bodoh. Nabi seorang yang bijaksana. Hebat dalam memimpin umat. Dan contoh yang
antara peristiwa contoh yang kita boleh ambil iktibar adalah ketika perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni latar belakangnya adalah ketika itu Nabi SAW berada di Madinah dan ingin melakukan umrah di Makkah. Lalu baginda bersama rombongan, baginda pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Tetapi disekat, dihalang oleh penduduk Makkah. Dihalang oleh penduduk Makkah. Penduduk Makkah tidak bagi Nabi SAW masuk untuk buat umrah. Jadi, di situlah tercetusnya perjanjian, iaitu dipanggil Hudaibiyah, nama tempat. Perjanjian Hudaibiyah tu dari kandungan isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tu banyak banyak untung kepada, kalau dilihat dari sisi zahirnya, banyak untung kepada penduduk Makkah, penduduk kafir Makkah ketika itu. Dan banyak ruginya kepada pihak Nabi SAW. Dan beberapa sahabat protes kepada Nabi. Kenapa setuju juga dengan perjanjian yang berat sebelah ini? Nabi dengan tenang dan bijaksananya menjawab bertenang. Maksudnya akan ada satu hari nanti akan ada hikmah di balik perjanjian ini. Dan terbukti beberapa tahun selepas itu berlakulah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, di mana ramai orang kafir di Makkah itu memeluk Islam. Ramai daripada mereka memeluk Islam, masuk beriman kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW dapat memasuki kota Makkah dalam keadaan damai tanpa pertumpahan darah. Masya Allah. Hebatnya Nabi SAW, walaupun dengan perjanjian yang berat sebelah, dapat mendapat untung beberapa tahun selepas itu dengan sabar dan bijaksana membuat keputusan. Dan kalau kita fikir kalau kita tengok, kita selalu minta win-win situation. Minta 50-50. Pihak sana untung, pihak sini pun kena untung. Tapi Nabi SAW tidak memandang begitu. Kerana dia memandang terus ke hadapan. Memandang untuk masa depan yang lebih cerah. Masya Allah. Fathu Makkah ketika itu kisah yang sangat-sangat sedih, yang berlinang air mata. Rasulullah masuk ke dalam kota Makkah, melihat ramai yang beriman kepada Nabi, dan ada juga yang tidak beriman tapi masih berada di bawah lembayung Islam. Jadi nak bagi tahu yang Nabi SAW ni bijak dalam membuat keputusan walaupun dalam perjanjian dan sebagainya. Dan ada satu lagi peristiwa yang saya ingin highlightkan, saya ingin garis bawahkan, yang menurut saya sangat-sangat menarik, iaitu ketika ini sebuah hadis yang saya terangkan secara mudah kita faham mafhumnya. Sebuah hadis yang mana ketika itu Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki yang meminta izin untuk berzina. Dia pergi kepada Nabi, wahai baginda, wahai Nabi SAW, izinkan aku untuk berzina. Kita bayangkan, kalaulah kita, seorang datang kepada kita, bagi tahu, izinkan aku untuk berzina. Apa reaksi kita ketika? Mestilah marah terus, mestilah hairan. Kenapa boleh jadi macam ni? Mesti kita akan terus, hentikan perkara tu. Mesti kita akan larang terus, kita akan marah betul-betul. Dan kita akan, kau ni gila ke apa? Kita akan keluar perkataan-perkataan yang tak menyenangkan untuk didengari. Itulah sifat manusia biasa. Tapi Rasulullah tidak sebegitu. Rasulullah adalah kekasih Allah, bijaksana dalam membuat keputusan, dalam bertutur kata, dalam berbicara. Rasulullah bijak, berfikir sebelum bertindak, sebelum berbicara. Lalu apa bagi dia menjawab? Bagi dia menjawab bukan dengan jawapan, tapi bagi dia menjawab dengan soalan. Bagi dia bertanya balik, apakah kamu suka jikalau melihat anak kamu berzina? Apakah kamu suka untuk melihat ibu kamu berzina? Apakah kamu suka melihat mak saudara kamu berzina?
Apabila Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan sebegitu, maka tersentaklah si pemuda itu. Tersentak dan terdiamlah si pemuda itu. Kerana soalan baginda yang penuh bijaksana, yang penuh hikmah. Tidak marah-marah, tapi meramahi dengan soalan-soalan yang membuatkan pemuda itu berfikir. Dan setelah itu, baginda tidak saja bertanya, dan baginda menerangkan dan mendoakan kepada pemuda itu, mendoakan semoga Allah SWT menjaga kemaluan pemuda itu dan menjadikan pemuda itu pemuda yang suci, yang tidak lagi memandang pada zina. Dan alhamdulillah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda tersebut berubah 100% pada Islam dan mula menjaga diri, menjaga kesucian maruah diri. Masya-Allah. Kita lihat bagaimana bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar umat, dalam memberi nasihat dan sebagainya. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat ringkas, singkat dan padat. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan sebagainya. Banyak gaya dan kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat dia. Dan untuk itu kita renungkan dalam diri kita, adakah kita tergolong dalam, kalaulah kita tak mampu satu, kalau kita tak mampu 4 sifat tu, kita pilih salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dalam kehidupan. Kalau kita tidak lagi mampu untuk bijaksana dalam memutuskan, untuk membuat keputusan dalam berbicara, boleh kita fikir untuk jujur pada diri. Kita bukan sahaja jujur kepada orang lain, berkata jujur. Kita haruslah jujur juga pada diri kita ini. Kita tanya pada diri kita, adakah aku selama ini betul-betul jujur, betul-betul tidak tipu diri kita sendiri. Dan kita boleh juga ajar diri kita untuk amanah, untuk menjaga. Contohnya, menjaga rahsia orang. Adakah kalau kita didatangi seorang kawan dan dia cakap meluahkan perasaan, menceritakan apa yang dia rasai, dan selepas tu dia cakap jangan cerita kat orang ni aib saya apa semua. Adakah kita boleh menjaga rahsia tersebut, aib sahabat kita? Kita tanya pada diri kita. Dan sebelum kita mengakhiri perkongsian pagi ni, jam menunjukkan 11.50, hampir pukul 12. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekarang muhasabah. Kita bersama-sama muhasabah diri kita. Saya nak bacakan 4 soalan dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan jawab dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan tipu diri sendiri, saya tanyakan. Soalan yang pertama, kita jawab dalam hati dan kita renung untuk diri kita sendiri. Soalan pertama adalah, adakah saya seorang yang jujur dalam kata-kata, dalam janji, dalam apa yang saya kongsikan kepada orang lain? Kita bagi masa untuk kita jawab pada diri kita. Ya atau tidak kita ini seorang yang jujur? Dan soalan kedua, adakah saya seorang yang boleh dipercayai dengan tugas yang diberikan kepada saya, dengan amanah yang diletakkan kepada saya, walaupun ketika itu tiada seseorang pun yang memerhatikan saya? Adakah kita ini amanah walaupun tak ada orang yang tengok kita, tak ada orang perhatikan kita? Adakah kita amanah betul-betul? Kita tanya diri kita. Dan yang ketiga, adakah saya berani menyampaikan kebenaran yang saya tahu, atau saya lebih selesa untuk berdiam diri? Ada tak peristiwa yang membuatkan kita tahu, contohnya saksi kejadian untuk naik ke mahkamah, kita tahu kejadian sebenar, adakah kita memvolunteerkan diri, kita mengedepankan diri untuk jadi saksi, ataupun kita hanya
mendiamkan diri, berkata itu bukan masalah aku. Kita tidak menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Kita tanya pada diri kita. Dan yang terakhir, kita tanya juga, adakah saya ini berfikir dengan tenang dan bijak dalam cara saya melayan keluarga saya dan saya melayan kawan-kawan sekerja saya dan semua orang di sekeliling saya? Adakah saya melayan mereka dengan bijak, dengan tenang? Kita tanya diri kita. Dan Alhamdulillah, moga-moga 4 sifat yang kita dapat lalu dan pelajari, sekadar perkongsian daripada saya, 4 sifat. Yang pertama, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatanah, bijaksana. Kita harap walaupun tak dapat 4 sifat tu, kita dapatlah 2 atau 3 untuk kita hayati, untuk kita renungi dan kita aplikasikan dalam hidup kita. InsyaAllah, moga apa yang kita belajar ini, kita dapat dulu faham apa yang kita tahu, kita dapat faham apa ilmu yang kita belajar ni, dan kita dapat kongsikan juga kepada orang lain. Dan sebelum kongsikan, kita amalkan dulu untuk diri kita, insya-Allah. Dan kita tutuplah dengan doa. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan, berdoa kepada Allah SWT di pagi Khamis yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah SWT. InsyaAllah kita berdoa sama-sama, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, serta apa yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, serta kami ketahui yang maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu syurga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untuk kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, ya Akraman Akramin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sebahagian daripada sifat siddiq junjungan besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami menjadi insan yang benar dalam kata-kata dan perbuatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat amanah agar kami layak dipercayai dengan setiap tanggungjawab yang engkau letakkan ke atas kami. Ya Allah, berikanlah kami keberanian untuk sentiasa menyampaikan kebenaran walaupun ia tidak disenangi, sebagaimana Rasul-Mu tidak pernah berdiam diri. Ya Allah,
Kurniakanlah kepada kami hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan dan tindakan, agar ia membawa kebaikan buat diri kami dan orang-orang di sekeliling. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah minkum. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk ekspresi duha. Terima kasih kepada semua yang hadir. Moga-moga perkongsian pada pagi ini dapat kita ambil sedikit manfaat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan dan sebarkan kepada orang lain juga, insya-Allah. Setakat itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.